Lima strategi markah percuma kertas matematik. Pertama, tuliskan rumus sebelum guna. Rumus betul tetap dapat markah walaupun kiraan hujungnya tersilap. Contohnya begini. Tulis dulu baru kira. Kedua, double check guna kalkulator. Tapi tetap tulis jalan kerja. Ingat, kalkulator untuk semak, bukan untuk ganti jalan kerja. Ketiga, bulatkan jawapan akhir. Senang pemeriksa nampak. Keempat, ingat, unit sangat penting. Tertinggal unit, markah boleh hilang. Contohnya, tulis dengan lengkap. 24 cm, bukan 24. Kelima, anggarkan jawapan. Kalau nombor macam pelik, semaklah semula. Sebagai contoh, luas tak boleh negatif. Kalau keluar negatif, ada silap lah tu. Jom, kita try satu soalan. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Bulatkan jawapan akhir dan jangan lupa tulis unit. Ingat 5 strategi kita, geng. Yang pertama, rumus dulu. Yang kedua, kalkulator untuk double check. Yang ketiga, bulatkan jawapan akhir. Yang keempat, unit penting tau. Dan yang kelima, anggar dan semak jawapan anda. Setiap kali jawab, buat 5 strategi ni, geng. Maka percuma. Best of luck. Bye-bye.